Okey, sebenarnya saya tak nak pun buat video lagi mengenai Rocky si anjing ni, tapi kita telah pun dapat statement daripada owner, pemilik anjing tersebut lah. Ini adalah statement yang diberikan oleh owner tersebut di dalam press conference yang dibuat semalam Sebenarnya bila owner tu datang ke rumah, memang anjing tu tak sedarkan diri dan dah pun terberak dah. Okey, sebenarnya anjing tu ditemui terberak dan didakwa dipukul menggunakan paip PVC. Ini adalah statement yang pemilik anjing berikan, dan juga dia mendakwa jiran dia sendiri beritahu yang ada 2 orang lelaki datang ke depan rumah mereka untuk menangkap anjing tersebut lah. Mereka membawa peralatan menangkap anjing seperti penjerat lah, penjerat yang dia gunakan di dalam video tersebut. Masa owner tu tiba, anjing tu telah pun dijerat oleh 2 orang individu lelaki ini, dan owner itu bergelut dengan individu tersebut dan meminta individu tersebut untuk melepaskan anjing itu. Dan dia juga meminta anak dia untuk membawa gunting. Anak dia pun memang tak dapat jumpa gunting, dia dah bawa pisau dapur dah. Tapi mereka yang sedang menjerat anjing itu tidak ingin melepaskan anjing itulah. Itu yang didakwa oleh pemilik anjing ini. Dia pun dah bagi tahu dah yang sebenarnya dia tak ada lesen. Lesen dia tak buat untuk memiliki anjing itu. Setelah anjing itu disahkan mati, dia telah pun membawa bangkai Rocky ke Balai Polis Pandamaran dan telah pun membuat laporan polis. Dan pihak MBDK datang sejurus selepas anjing ini mati. Mungkin ini adalah sukarelawan aktiviti penjeratan anjing tersebut lah. Saya tak tahu, ini adalah statement yang diberikan oleh pemilik anjing tersebut. Korang rasa apa cerita sebenarnya berlakunya? Dan memang isu Rocky si anjing ni macam berlarutan lagi. Saya pun akan bawakan korang apa yang sebenarnya terjadi. Kita tunggu je siasatan daripada pihak berkuasa.